Dengan saya mengisi RM50 minyak, saya dapat jalan 501 kilometer. Kalau tanpa botek 400. Inilah kereta second saya. Nak duduk boleh? Jom kita masuk. Kena aircon dulu. Okey, setakat ni lah saya dah menggunakan Vortec ni lah. Walaupun yang 1.8 ni ke bawah, rasa bagi saya okey lah kan saya pakai. Pickup dia pun cantik. sangat beza lah. Beza, betul. Abang rasa ada perbezaannya. Dia kalau nak katakan dia berhenti macam ni, tiba-tiba nak tarik tanpa menggunakan Vortec ni, saya rasa memang ada sikit dia punya berat dia. Tapi bila dah ada Vortec yang saya pakai 1.8 ke bawah ni, saya rasa memang kereta saya cepat masuk gear tu. Dia pergi, nampak? Sangat ringan. Sangat ringan. Baru dia pergi. Dengan harga yang abang beli, okey, berbaloi ataupun tidak bang? Sangat-sangat berbaloi. Tapi harga tu yang 169 tu bagi saya memang sangat berbaloi lah untuk apa yang abang dapat? Yang saya dapat, penjimatan yang saya dapat dengan saya mengisi RM50 duit minyak, saya dapat jalan 501 kilometer. Kalau tanpa Vortec 400. Saya save lah. So banyak lagi dekat dalam pekan jalan kan. Maksudnya sekarang ni abang berbaloi sebabkan satu minyak yang saya letakkan nombor 1 sangat menjimatkan. Okey. Pick up dia. Okey. Woi, tambah pakai yang 2.0 terasa daripada 1.8. Itu cakap saya nak beli pun waktu lebih tak. Mungkin tak cukup mampu saya nak beli kan. Tak apalah, saya try yang dulu. Ini pun saya rasa best dia ni.